Ini dia tempat permulaan. Ramai orang situ. Okey, kita pergi satu loop. Loop yang keempat. Sudah basah. Masuk dalam sudah basah. Man veteran 2024. Sini veteran. Dimulai dengan jalan tamat ni. Sampai. Mulai dengan jalan tamat. Kita macam kenal tu. Tu abang kita, tu abang Joe tu. Abang Joe sedang mandi. Abang Joe. Yo, askar tu. Askar tu. Okay, ni laluan ke trail. Ya, terus. Laluan ke trail. Ni laluan atas sampai ke peak. Tamat ni laluan trail. Yang pertama dia jalan lah. Okey dah, tak lumpuh ni. Batu merah, tanah merah, tanah bukit. Dia agak keras sikit. Tak pacak boleh lah berlari. Ni pokok apa lah. Pokok merah tu. Bawah ni. Warna merah. Tak ada warna merah. Ya. Ini haluan dia. Beruang 6 jam 20.25. Hit the trail. Okay, go. Ditandilkan dengan marker merah putih. Loop dia lebih kurang 4 km. Tinggi dia 300. Elevation. Gain elevation 3 berapa dia? 356. Nanti like that lah. Okay, kat sini boleh berlari. Tapi ada satu tempat tak dapat lah. Tak lari. Okay. Ini bukit naik-naik. Naik turun. Banyak burung-burung sini. Nampak. Kerana kita main duran, jadi naik bukit tu kita simpan sikit tenaga. Flat lari. Bukit panjang kita jalan, jangan sikit berlari. Banyak laluan dalam ni. Chicken loop boleh. Saya nampak ada seorang tu. Angka tu macam chicken loop je. Tak masuk trail, snake trail. Dia potong terus. Setelah jumpa ke ujung, dia keluar, kata dia patah balik lah. Kak Cik yang main potong-potong chicken loop. Kita kalau potong tu dekat 1 kilo tu. Tapi trail tu terlalu teknikal. Dia lama kat situ. Kita masa dalam 20 minit. 20 minit kat situ. Okay. Lari. Flat lari. Jangan berhenti. Mana yang teknikal. Hati-hati. Jangan jatuh, jangan cedera diri. Nanti dia tak boleh lari lah. Banyak tak berhenti dan sebagainya. Jadi hati-hati sikit. Nak laju boleh tapi hati-hati. Nak laju pada jalan yang clear. Mana jalan teknikal tu, hati-hati. Okay, saya siap lari. Tak ada lumpuh. Sebab dia ada batu-batu. Tak ada gencing lah.
Leceh tu, licin nampak dia. Badan berjeruk, basah. Peluh dah masuk dalam kesut. Baru look keempat. Basah ke main. Tak ada angin dalam ni. Tak ada angin dalam Bukit Beruang ni. Angin tak ada. Memang panas. Tapi dia punya trail dia semua bawah pokok. Teduh lah. Pakai singlet pada lah. Okay. Tak panas sangat. Mana ni ramai. Bagus lah. Ramai juga orang lari ke dalam ni. Budak ada, orang tua ada. Budak kecil pun ada. Ni hari Ahad. Boleh jalan ni. Belok-belok kita nanti tengah. Okey lah. Boleh berlari. Tak banyak sangat. Ada pokok ketumbang ni tapi takkan kita sangat ke sini. Ke sana nanti. Awan-awan ni relax je. Okey lah, teduh. Jumpa macam matahari. Baru jumpa cerah sikit ni. Tumbang. Lembut keras ni. Pijak. Jika ni jangan laju. Okey, perut lapar. Kena makan nanti. Sudah terasa nak lapar ni, kena makan. Nanti habis tenaga. Belum lapar tengok. Tak makan sikit tadi. Lupa minum air sangat. Okey, tanah tapi tanah ini padat keras. Kita pakai fuga apa ni entah. Untuk jalan macam ni, jalan tanah ni sedap lah, melekat lah. Tapi kalau banyak akar, kena pijak akar yang melentang. Tak boleh pijak akar yang bujur. Licin juga, keras. Tapak fuga ni keras. Agak X ni. Hutan-hutan kena lah. Lama. Okay, walaupun sengit, pergi mencikam. Tapak dia laks dia panjang sikit. Okay, licin ni. Okay. Ini curang ni. Sedap. Tanah dah start merembik. Tapi pasal dia batu-batu ni aku naik turun. Naik turun. Okey. Pendakian. Pendakian yang pertama. Tali tebal. Besar. Bolehlah bantu untuk tarik. Kalau tak lari tu. Kalau kaki kuat tak payah tarik. Kalau nak bantuan tarik.
Panas. Terusnya dia. Terus ya. Berapa dah? 4. Kata kira apa? Main open? Main veteran dah. Muda-muda nampak main veteran. Mantap lah. Go. Ya. Nampak macam 20. Okey, daki habis. Ni CP kosong lah. Kita ni dari jarak CP kosong nak pergi ke CP 1. Daki lagi bukit yang pertama. CP 1 naik lagi. Ni macam tangga. Aduh. Ya, sikit lagi bang, cerah ni ujung dah. Berpeluk lah bang? Ha? Berpeluk lah? Mantap. Bang? 4. Ya, terus. Okay. Okay bang. Okey, tanah dah lembek. Tapi dia punya apa? Ada tempat-tempat untuk menginjak ni. Dia okey lah. Tak teruk sangat. Main lagi bawa anak-anak. Jadi sihat bagus. Jadi kita laju lah. Jalan je. Yap. Dia penyokong. Go. Terima kasih. Hey. Ni macam abang yang kat TikTok je. Betul. Kan. Paksa lari. Alright. Angkat kecil lah. Tak ada yang buka angkasa. Asal nampak bukit je. Jalan terus. Nak sampai ke CP 2. Lepak ni atas ni. Okey. Okey. Ini yang macam ada kolam renang kat atas. Ada. Ya Allah, ada macam mandi bang. Cuma yang nampak je kalau renang tu. Ni tak ada orang kapek eh? Abang kapur-kapur tak ada? Makan apa dia orang yang daging, tak faham aku.
Buat jantung dah tak ada ni. Dia tak ada kereta ni jantung ni. Jantung dia ada otot nak. Jantung ada otak, otak dah masuk dalam jantung, dia lari. Aduh, ya Allah. Tak boleh fikir. Ini kalau dah habis running bang, berapa km, berapa kg budak turun? Kalau main ultra, 1 kg 1 lebih. Main 2. Kecil badan, semua dia kecil. Semua kecil. Semua dia. Melaka, alam Melaka. Jom, sambung. Sayur bang. Baik. Ramah orang Melaka. Sini ya. Banyak lalu atas. Ikut. Snake Trail. Let's go. Ini yang teknikal. Woo! Adalah kasut fuga ke fugir ke. Jatuh juga. Licin sangat. Pasti langkah kena kecil. Baju. Dia gerak-gerak. Jangan bagi kaki ke depan. Dia suruh di atas belakang. Kaki ke depan. Penat banget dia. Penat banget dia licin dia. Aduh. Cepat lah. Itu tadi aku cekeluk lagi pergi naik. Ada yang atas yang perempuan dia. Aku cekeluk. Wih. Tak tahu apa ni. Licin lah. Badan ke depan. Ini ke belakang. Susah berlari pegang telefon ni. Orang rehat duduk relax kat rumah lah. Tak. Bang, masuk ke. Okay. Ya, selesai. Kira jelly bean tadi. Okey, cuba jalan dulu. Boleh. Sorry ya. Sorry. Apa. Seronok. Habis kota Farah. Tak boleh. Dia kena belah tangan juga. Untuk balance. Satu pegang telefon. Macam mana ni nak turun ni? Habis. Habis trail. Snack trail. Dah ni. Ada sikit lagi dia. Okay, up here. Okay. Jaya. Cemas pecah batu dia. Tepat kayu kena. Saya baik batu kebal. Ada nama kampung kat belakang ni. Kampung Bakar Batu. Siang. Biasa batu 1, batu 2, batu 3. Kampung Bakar Batu, bos.
Licin. Yang tak sedap tadi, aku dia pegang ni. Bila bersedap tadi, biar semua kasut tak ada lah. Cakap ni yang saya pakai kasut yang paling sedap sekali, Innovate. Kasut Innovate. Orang lain semua jatuh gelimpangan, tapi saya steady kasut tu, melekat. Tapi nak cari semua kasut tu susah lah. Dia tapak dia kotak-kotak, macam ada kasut sama dulu, kasut bata. Bata ke padas yang tapak dia kotak-kotak. Yang tu kiri, kanan, depan, belakang semua grip. Sekarang ni macam-macam dia punya bentuk. Tajam lah, bintang lah, tumpuk lah. Banyak tenaga habis, tak bagi jatuh ni. Licin ni. Ramai beratnya sekarang. Jika tak hujan, okey ni, boleh lari ni. Hujan mana tadi, lebat. Oh hujan. Hujan mana tadi, lebat. Biasa tahu dah, asal hujan lebat macam ni, terik habis lah. Habis. Buat apa? Kena makan aja. Tak nak tahan lah. Lancar juga. Ada buat saya tinggal tu. Bila tersempat, kayu tu sangkut lagi pada kaki, jadi kita tak boleh nak tahan. Jadi kaki, kita kena balance belah kaki. Berat lah kasut. Lumpur lekat penuh. Baiklah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ayo. Nikmat. Bila kita lapar, sangat dahaga, itulah dia ketikanya paling nikmat kita minum, paling nikmat kita makan. Jadi jangan takut lapar, jangan takut tak cukup makan. Sebab bila makan nanti, bila dapat makanan, dapat minuman, bila kita minum, nikmat dia. Macam time puasa lah. Kita berlari time puasa lah. Bila buka puasa tu, nikmat dia, Allah. Okey, naik bukit. Nak keluar daripada snack trail. Ni bantuan lah. Tak boleh nak naik. Cik. Jadi penat, langkah perlahan. Rest dalam bergerak. Jangan berhenti. Jalan perlahan. Okay. Macam lagi. Tengok. Lihat. Tak ada lagi lah. Wah tanah tu. Budak oh. Langkah. Ini pijak. Dipijak, tenaga habis nak naik tu. Sekejap. That's done.
Kalau boleh lari jangan pegang tali ni, panas. Itu dia macam brake lambat. Batu-batu ada orang bawa. Gila. Banyak batu-batu. Kau licin kau letak supaya dapat cengkang sikit kau dapat brake. Dia batu-batu banyak ada orang bawa ni. Rajin kau. Okay. Sampai ke CP2 kita session. Okey. Okey bang. Ha? Okey ke? Keren. Aduh. Keren pula. Alamak, mana pula sok? Hilang pula sok. ORS. Ada ORS boleh makan, hilang sikit keren. Okey ah? Gerak-gerak. Tukar masa sikit. Okey, baik. Nak makan ORS lah. Kalau tidak apa ni keren lagi. Panas dah ni ah. Angin tak ada, apa tak ada. Jauh. Wah. Laju lah. Ya. Depan seorang ni. Tak apa. All the best, carry on. Ya. Panas tak ada angin ni. Gila. Ada dia nampak dia orang cikeluk. Dia potong kat situ. Oh. Sebelum turun snake tray dia. Dia masuk. Krok ini, dia krok ini. Dia krok sini. Jadi tak masuk tray snake ni. Tengok, oh, kata tipu turun belakang tu. Takut dia tersalah. Dia cikeluk. Habis lah. Trek ular ni gila lah. Rosuh. Okay, maju. Okay. Okay. Ni tuan. Ini dia tak apa. Tak lumpur sini lah. Boleh berlari. Tak licin. Okay, hati-hati akar. Pijak akar panjang sini. Licin tu. Nak pijak akar yang melintang ni. Ni lekat. Melintang. Ini bahaya. Boleh. Dengan pijak. Yang membojok dengan pijak. Pijak yang melintang aja. Yang melintang pun datang. Mana ni? CP2. Ini turun ke bawah. Ini posik ni. Air ni air takung tak nak keluar.
Nak berlari boleh tapi bahaya licin. Kita makan kayu. Kayu ada, bata dia. Air dalam dah. Okay, naiklah air. Tu. Naik. Dah sampai dah cerah nampak. Dah sampai ke sisi kedua. Sudah sikit lagi. 1 meter dia. Nah. Ayo. Senang. Tiba-tiba tak ada tenaga. Dah. Lapar. Dia lapar dia buat lah. Macam lah dia lapar lah. Jadi dia malas. Dah sikit lagi. Nampak air. Ni air ni, drainage ni. Lari atas ni boleh. Langkah besar sikit. Kalau atas trail ni. Jadi dia boleh apa? Ikut langkah kita, saiz langkah kita. Dan yang ni kena besar. So better. Ya. Tangga ni penat. Bandar Melaka. Tak tahu. Entah pemain apa ramai. Beruang kot. Baca ni. Sampai CP2. Boleh minum air. Ramai. Yang empat. Air sedap ada. Kuaci ada. Makan lah. Nama lain. Okey. Tak ada. Yang air sedap. Ada semasam-masam. Tak apa-apa. Makan. Tarik-tarik. Ya betul. Tanah. Baring. Kaki naik ke atas. Dia asid tu turun. Kaki ke atas. Baring kaki ke atas. Asid banyak ke? Ada garam tak? Ada garam tak? Wah, cikgu. Enam. Hari makin panas. Air makin banyak kena minum.
Ikan ni memang sedap. Sedap. Wah, lajunya man. Tak suka naik dia. Tengah merekod. Ikan bagus. Tarik mana? Habis untuk. Dah tarik. Jatuh. Jalan. Jatuh. Kayu pun saya baik tak kena. Kayu dah lepas kena. Jalan je, jalan lagi. Berserah. Nak jadi. Darah makan tak? Makan garang. Ini jalan. Dia berjalan je kot. Sebab nak kasih. Habis sampai pukul 1 kan? Habis sampai pukul 1 kan? 10 tu. Ha. 10 tu. Jauh perjalanan. Ni tangki. Air tempat orang lepak. Senam. Ni cek. Ada. Baik bang. Okey, terima kasih. Lumpur. Lumpur dah 19. 15 kilo dah. Jom. Turun naik bukit lah. Banyak pula minum air. Banyak pula minum air. Meladak perut. Ini boleh lari. Ini sedap. Batu, licin. Macam masih sirap limau dia. Oh, ini paling. Sirap limau. Ya, matahari sudah keluar. Baik lagi bawah hutan. Ya. Sedap hutan. Tuduh. Saya tengok abang. Lagi pes santai. Dah. Tekan kat tempat ni. Boleh. Slow ya. Segar. Slow. Ini bah. Okay. Bukit tinggi.
Ya Allah, mana ni? Kubang ni. Lumpur sampai kepala ni. Sama lah kita lumpur. Baru 5. Dia mendaki yang yang kedua. Dan dia turun. Jom. Ini masih masa lari flat, lari downhill, lari. Tu yang sifir main endurance ni. Flat lari, wajib lari, laju perlahan, kena si lari. Jangan jalan rugi. Tapi kalau tak lari labang sangat, tak jalan lah, tidur boleh. Penat lah. Jangan sampai rosak badan. Kena push di sini juga kadang-kadang. Jadi layang sangat kadang-kadang. Oh, dah ni. Loceng. Situ. Pokok loceng. Telah mencang. Apa je kat bang? 4 kot. 4 ke 5. Tak tahu lah. Wow. Sarah tak berfungsi lah. Kita lari je. Okey, jom terus je lah. Sampai pukul 1 nanti berhenti lah. Pukul 1 stop. COT. Okey, naik turun. Balik juga idea. Tak loceng pada pokok. Bila orang jalan pegang oleh tali tu dia boleh. Tak ada sunyi sangat hutan. Sebab apa ni? Perumahan. Bukit Beruang ni dikelilingi oleh perumahan kot. Ni turun lepas dia naik das, bukit das. Okay, duduk sini tak tarik ke sangat. Boleh berlarian. Ni tadi lah lumpur lah. Lumpur rokok ni tu. Ni jangan orang golek dia. Dia penat. Dia lari dia. Oh, tak apalah pijak batu ni. Siap. Darang kaki tu. Satu loop 4 kilo.
Asian Games tiga menang. Buat tu 4 kilo dalam tray. Tak baik ikan sapau. Misalnya 3 kilo 2 kilo je. Ini satu lot cepat habis. Ini nak habis tu lot. Mantap juga. Turun. Angkat kecil je. Kecil ke pantas. Kaki kena kat atas. Keturunnya habis lah. Pinjam daki pula. Senyap. Masuk pula. Hongkong. Ish. Budak ni. Kalau kena yang gatal tu, masuk tekak, siap lah. Gatal batuk tu. Itu bengkak ni nak telan pula susah. Agas tu. Kalau agas ni agak ulat biasa kot. Lari. Kali ni 2 kali dah saya kena ni. Apa ni? Aku buka sikit badan nampak batu. Nampak. Nampak lagi lah. Nampak tu. Motor ni. Lari. Pijak cari kayu. Pijak. Lompat. Jangan bagi basah kasut. Bila kasut basah tak sedap lagi. Lagi boleh kering dengan kasut. Okey. Pendaki. Ini panjang lah mendaki ni. Kiri tak licin. Itulah tanah yang ada batu ni tak licin. Cuma hati-hati tanah batu yang loose. Nanti ni saya dengan langkah besar sangat. Kecil. Langkah besar banyak habis tenaga. Kecil tapi pantas. Tinggi. Tarik bantuan. Tadi. Pecah.
Berasap kuat. Berasap kuat. Ada orang tak tu. Siapa nak lari kat beruang Six Hours, boleh tengok video ni. Untuk kawan-kawan ke mana nak hiking di apa Bukit Beruang ni. Tu orang hujung sana. Ada monyet. Tu monyet. Pokok. Bos. Rumah itu. Say pipe. Kau mai pipe. Air yang dia tu. Air tu dia lain siap. Ada limau. Betul air tu dia macam ada klorin ke apa kan. Dia rasa lain air je. Dia betul panas. Peluh banyak keluar. Elektrolit banyak keluar. Kena ganti balik ke, kata tak teruk ke. Ada ORS ada bawa? ORS ada bawa garam? Ada? Selang dah? Okey, selang okey lah tu. 10 minit je okey lah. Pacak lagi. Okey, nak sampai dah. Sampai pik dah. Allah. Kasih pin 4 ke? Kita okey dah. Okey dah teman saya. Ya. Okey. Okey ya. Okey, uncle, thank you. Lumpur je tu.
Ni puncak dia. Tak ada peak. Yeah. Almost at the peak. Now it's down here. Down here, a few rolling hills, all the way down. All the way down to the starting. Boleh laju. Tak perlu pegang tali. Sikit lagi. Sekejap. Sekejap. Banyak laluan ni. Bukit beruang ni. Belah sana, belah sini. Belah sini nampak kurang. Kurang laluan trail. Belah sana ni nampak satu. Satu ni je. Kecil. Lari. Ui, kecil. Pantas. Sini. Dia pokok besar. Itu kau besar. Nak betul-betul. Siapa lah gaji mak betul-betul tahan. Go. Tadi kita lapar banyak tenaga, habis dah depleted, dah nampak makan. So, sekarang ni badan dalam proses makanan tadi tak ada tenaga, jadi badan dia lagi jadi agak penat sikit. Sebab tenaga diperlukan untuk memproses makanan menjadi tenaga. Jadi bila kita berlari double dia punya effort untuk
maintainkan tenaga tu. So bawah tu kena makan ikan. Jadi dia skip, tadi skip boleh. Bawah makan ikan, makan ikan. Kamu lupa nak bawa. Tak boleh lah. Dah penat. Okey. Sampai dah ni. Tu atas tu puncak. Puncak Bukit Urang. Nantilah nanti kita pergi. Nampak telekom atas tu. Ada cerah kat sana. Sebelah atas sampai ni ada telekom. Ni ada telekom. Tu kot putih tu. Kita pergi. Sekarang kita habiskan. Duk 4 ke duk 5. Duk 4 kot. Nak kira lah. Cari lah. Tak nak sambung dah bila bab-bab lembu ni. Okay, downhill. Nak pergi getah ni. Tamat ni, dia lama naik ke atas kot. Kat sana ada tamat kot tu. Okay, dari angin lah. Kita dengar bunyi suara orang kat bawah sana. Nampak tu bangunan-bangunan sana. So tangga ni ada tangga. Hati-hati batu-batu ni kalau jatuh ni memang kenyang makan. Tak boleh boleh hati-hati mata pandang bawah semua. Bang resang. Oh, tadi sangkut topi tu menggak dah hebatnya. Tu. Nampak orang tu. Manjat dah. Mana tu? Atas sana. Lepak lalas.
Last stretch. Kelemahan begitu. Turun banyak akar. Turun. Tangga lagi. Okay, keluar pada trail. William. Hello. Sama lagi. Wah, kita geng ah. Orang tua. Oh, ni hao ah. Orang tengok ni, aku tua. Tak apa. Trail kan, nama pun trail. Tak salah ya? Ha. Yo, pakai start. Berapa dekat Jatuh jauh? lah. Bukan rambut kiri kanan. Berapa lu? Tahu? 5. Baru 4. Sudah baru mai. Jangan. Lagi nak sudah masuk, saya tak mau masuk lagi ah. Bahaya ah, licin ah. Licin sangat eh. Ya, ya. Orang tua tak jangan Betul. jalan. Jatuh dia batas penuh gitu. Oh, gitu. Nasib baik ada. Yo, 4 lu mai. 4 ni 5. Ani mai. Ayo pergi. Ya, jumpa member nama tak jumpa ni. Kau tak mau pergi lagi. Orang kuat Melaka. Kau makan? Kau makan sebenarnya? Tak jauh. Saya Bukit Baru. Tak jauh. Ayam Melaka kecil je lah dulu. Gambar ni, weh. Tak boleh jam mata. Champion Command Senior Veteran Berang 6 South Challenge 2025 goes to Mazharul Arif Osman. Congratulations to the